Macam ni timbang. Siap bulu apa semua. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Korang tengok video ni, KP di Johor buat serbuan dekat sebuah kedai rungkit. Bila ditanya pasal tong gas lambai, dicakap tak ada lesen. Tapi yang paling mind-blowing, bila pegawai tanya dekat belakang jual apa. Tunjuk sama saya. Rupa-rupanya ada rahsia besar dekat belakang kedai tu. Bila pintu dibuka, ya Allah, kotornya. Pihak berkuasa sendiri pun terkejut. Kat kotor situ, you jual. Tak pernah saya tengok ayam pergi tandas. Yang mana you timbang ayam ni? Korang bayangkan, dia boleh beli ayam hidup dalam tandas yang kotor. Pernah dengan najis. Bila orang nak beli, dia timbang ayam tu hidup-hidup. Sekali dengan bulu dan tahi dia. Ini dah melampau. Pegawai KPDN siap bersama step back. Itu ayam kalau you jual. Kalau ayam tu ada penyakit, you bagi customer masak dekat rumah, satu family sakit macam mana? Betul apa yang pegawai tu cakap. Warga asal ini langsung tak peduli pasal kebersihan atau kebersihan pembeli tempatan. Janji poket dia orang tebal. Persoalannya sekarang, kenapa majoriti warga asing ini begitu berani berniaga sesuka hati tanpa lesen dalam keadaan jijik macam ni? Kita nak tanya pihak berkuasa yang berkaitan. Bukan setakat KPDN, tetapi imigresen dan pihak berkuasa tempatan, PBT. Kenapa sampai sekarang macam tak ada keberanian nak buat operasi besar-besaran untuk basmi parti dan warga asing yang kau ke perdagangan ni? Jangan tunggu sampai dah melarat baru nak bertindak. Kita tak nak kedai-kedai macam ni terus merosakkan imej dan kesihatan komuniti kita. Pihak berkuasa kena tegas, gempur habis-habisan. Orang yang menonton, apalagi kawasan warga asing dah mula kongka. Cek komen dekat bawah. Syafiq KPDN saya kata nak buat pemeriksaan sikit lah. Gas jual berapa? RM26.5. Ini baru sampai 10 tok. Semua berisi. Lesen tak ada. 8 pun Kena ada lesen. kena ada lesen. Dekat belakang you jual apa? Tunjuk sama saya. Kan kotor situ, you jual. Tak pernah saya tengok tau ayam pergi tandas. Macam mana you timbang ayam ni? Sini You timbang. ambil You tunjuk dekat saya macam mana you timbang. Macam ni timbang. Siap bulu apa semua. Timbang dah hidup lagi tak? You tengok bila tarikh dia. 12/9/2024. Sekarang berapa? Hidup ke mati? Mati. Ayam je hidup. Ni you punya samad. Saya mau tegur harga gas. You janganlah main suka-suka hati bagi. You kena bagi letak tanda harga. Orang nampak, orang beli guna harga tu. You tak boleh suka-suka hati bagi gas harga lain-lain tau. Second, you punya timbang. Timbang you mati. So bila orang datang, dia timbang kat timbang tu belum tentu lah harga yang you bagi tu sama dengan harga timbang. Last. Itu ayam. Kalau you jual ayam tu ayam hidup tau. Kalau ayam tu ada penyakit, you bagi you punya customer you masak dekat rumah, satu family sakit macam mana? So make sure you tolonglah perbetulkan apa yang kami tegur tadi, boleh? Segala noda desa kuasa buka